Mini Cooper kunci semua hilang. So sekarang buka pintu dulu, lepas cabut dia punya board, bak kunci keluar. Okey, sekarang pusing. Sudah pusing. Ini macam pusing balik. Ini buka. Pintu buka. Okey. Okey, pintu sudah buka. So sekarang kita buat coding lah. Lepas tu buat itu kunci keluar, boleh start. Okey, so sekarang tunggu coding dulu. Okey, Mini Cooper ah. So siap ah. So kita cuba tekan tutup button. Okey, buka. Bunyi tak ada masalah. So sekarang kita cuba start. Cantik. Boleh start. So kunci Mini Cooper sudah siap. Okey ya, sudah siap. Kereta Mini F56 kunci hilang siap.